Okey, jom kita mula. Hai semua. Hari ni kita nak belajar benda yang sangat seronok. Kita nak bincang pasal sukan. Sukan ni sangat penting untuk kita semua tahu. Jom kita tengok. Sekarang, cuba fikir sekejap. Apa jadi kalau kita asyik duduk sahaja sepanjang hari? Kalau kita malas nak bergerak? Badan kita akan rasa letih, badan kita akan jadi lemah. Mesti kita tak nak jadi lemah kan? Inilah yang kita patut buat. Semua orang nampak gembira sangat. Mereka berlari, mereka bersorak sama-sama. Nampak bertenaga sungguh. Memang nampak sangat seronok. Okey, mari kita belajar satu perkataan penting. Perkataannya ialah riadah. Cuba sebut sama-sama. Riadah. Riadah tu maknanya rekreasi, bersenam dan bersukan. Pendek kata, kita gerakkan badan untuk berseronok. Riadah. Tengok ya, kawan-kawan yang aktif sentiasa gembira. Tapi, kalau kita malas, kita mudah rasa tak sihat. Ya, kita boleh jatuh sakit kalau malas bergerak. Tanpa riadah, badan kita jadi lemah tau. Jadi, kita mesti bermain untuk sentiasa sihat. Kita gerakkan badan, kita kuatkan otot. Ingat ya, riadah jadikan kita kuat. Riadah juga jauhkan kita dari penyakit. Tapi kan pernah tak awak terfikir kenapa agama Islam sangat galakkan kita bersukan? Kenapa Islam tak suka kita malas? Ini jawapannya. Nabi pesan, orang mukmin yang kuat itu lebih baik. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah. Ya, betul tu. Allah sangat sayang orang yang kuat. Allah suka bila kita jaga badan kita. Menjadi kuat ni sangat bagus. Bila badan kita kuat, kita boleh buat macam-macam kebaikan. Kita boleh tolong ibu bapa, kita boleh tolong kawan-kawan. Sekali lagi, ingat ya, Allah sayang orang yang kuat. Ada beberapa sukan hebat yang kita boleh cuba. Saidina Umar Al-Khattab ada berpesan supaya kita belajar 3 sukan ini. Nombor 1, berenang. Nombor 2, memanah. Nombor 3, menunggang kuda. Wah, semua sukan ni memang sangat hebat dan seronok. Okey, sekarang kita belajar satu lagi perkataan penting. Perkataannya ialah adab. Jom sebut sama-sama. Adab. Adab ni maksudnya peraturan yang baik, kelakuan yang sopan. Bila kita bersukan, kita mesti jaga adab. Okey, cuba bayangkan kawan kita bernama Farouk. Farouk sangat suka main bola sepak. Farouk dan kawan-kawan dia hebat sangat. Nak tahu kenapa? Sebab mereka ada adab masa bermain. Mereka sentiasa ikut peraturan yang baik. Apa adab atau peraturan baik tu? Peraturan pertama, jaga kebersihan. Senang saja kan? Kita kena pastikan tempat kita main tu bersih. Pastikan baju kita bersih. Dan jangan buang sampah merata-rata. Jaga kebersihan. Peraturan kedua, tutup aurat. Maksudnya kita mesti pakai baju yang sopan. Pakai baju sukan yang tutup badan kita dengan baik. Barulah kita nampak kemas dan sudah tentu patuh pada ajaran agama, tutup aurat. Peraturan ketiga, jaga keselamatan. Yang ni sangat penting ya. Kita mesti main di tempat yang selamat. Jangan sesekali main dekat jalan raya. Bahaya tau. Kita nak seronok-seronok, kita tak nak cedera. Jaga keselamatan. Okey, jom kita ulang sama-sama. Ingat, 3 adab ni ya. 1, jaga kebersihan. 2, tutup aurat. 3, jaga keselamatan. Ingat betul-betul 3 adab ni. Barulah kita dapat main dengan gembira. Tapi nanti sekejap. Ada juga perkara yang kita tak boleh buat. Apa perkara yang kita tidak patut buat masa bermain? Ada tabiat buruk yang kita mesti buang jauh-jauh tau. Peraturannya sangat jelas. Jangan menipu. Jangan berjudi. Perkara ni sangat tidak baik. Ia akan rosakkan keseronokan main sukan. Kita mesti sentiasa jujur bila bermain dengan kawan-kawan. Ada satu lagi pesanan penting. Walaupun kita tengah seronok main bola, kita tak boleh lupa solat. Ingat tu, bila dengar bunyi azan, kita rehat sekejap. Kita pergi tunaikan solat dulu. Selain tu, sukan ni untuk semua orang. Boleh main dengan kawan Melayu, Cina, India, Iban, Bidayuh, semua boleh. Ya, kita semua boleh main sukan sama-sama. Betul, sukan menyatukan kita semua. Bila kita main sama-sama, kita akan jadi kawan baik. Tak kira siapa pun kita semua adalah satu pasukan. Jadi, cuba ingat balik apa kebaikan bersukan. Bila kita buat riadah dengan adab yang baik, apa kita dapat? Badan sihat, minda cerdas. Badan kita kuat, otak kita pun jadi pintar untuk belajar dekat sekolah. Okey, kita dah nak habis ni. Jom kita buat ulang kaji sikit. Perkataan pertama tadi apa? Riadah. Riadah tu maksudnya bersukan.
Saya ulang, riadah bermaksud bersukan. Bagus semua. Perkataan kedua pula apa? Adab. Adab tu maknanya peraturan yang baik. Jangan lupa perkataan adab ni ya. Adab ni sangat penting pada bila-bila masa saja. Baiklah, soalan terakhir dari saya untuk awak semua. Lepas dah belajar benda ni, adakah awak bersedia untuk jadi kuat? Bersedia tak nak main ikut peraturan hari ni? Saya harap awak semua rasa bersemangat. Jom keluar, bergerak dan bergembira dengan adab yang baik. Jumpa lagi.